Assalamualaikum. Apa beza beef bowl dengan rice bowl? Kalau beef bowl dia beef saja. Tapi kalau rice bowl tu dia ada rice dengan beef. Banyak ke porsinya? Seorang makan boleh ke? Boleh kalau seorang makan, kalau dengan dekat. Ni ada ayam penyet lagi ni. Sekejap. Saya tengah fikir sekejap. So, saya nak beef bowl satu, ramen bowl satu, so nasi ayam penyet. Tapi kalau tambah RM2 still dapat air kan? Boleh. Okay, so mix dengan air je lah. Kalau tambah RM3 dapat air lemon. Air soda lemon dulu. Okay, yang lemon blue tu lah. Okay. Okay, baik. Okay. See, tinggal tu ya, ayam. Alright. Orang dapat panas. Oh, itu yang best tu. Kalau saya okey je menunggu demi apa? Ayam yang fresh lah. Betul. Jadi sedap lah ni. Sekarang ni alhamdulillah orang suka sos. Kita ada yang Bawah tu apa? ini punya sambal rasa gitu. Sama. Okey, dah dapat dah. Start dengan sukiya bowl dulu lah. Yang ramen ni. Alright. Hari tu makan nasi. Yang ni kita try dengan ramen lah. Masuk tak? Sorry Doraemon. Okay. Kita share. Okay. Layan ke makan dengan ramen. Dia punya sos pun sedap. Pedas ke? Pedas layan. Yang ni beef saja, protein. Sos sedap lah. Siapa yang kat karbo, maybe boleh ambil ni. Portion pun banyak untuk RM5. Tapi yang penting dia punya sos ni, sos sedap. Nasi ayam penyet dia. Ni panas-panas ni ayam ni. Sedap. Ni blue something, blue lemon. Sedap. Kenyang lah. Antara dua tadi tu, sukiya bowl dengan ayam penyet tu, aku rasa sukiya bowl dia lagi sedap. Habis hari ni. Good boy.